Okey. Assalamualaikum. Selamat petang, Wang Siong, Lah Liao. Sekarang saya tengah persiapkan untuk buat power hammer tayar besok. Okey. Kita tengok dia punya lantai dulu. Lantai dia nanti saya akan buat pakai pelit dah. Sekeping pelit. Ni akan buat sekeping pelit lantai dia yang dekat bangku tu akan naik sebatang 4x4. Dia akan sampai sini lah. Sini tempat dia punya hammer lah. Tempat dia punya anvil. Sini. Kalau terlebih panjang, saya akan potong lah. Kalau dia tak cukup ni, nanti saya akan lapik lagi dengan angle lah. Buat tulang ni kan. Lapik dengan angle ataupun pelit. Lapik lagi. Okay. Barang-barang yang dah ada. Ni dia. Okey. Ni saya pakai besar punya 1,5 inci. Saya tak pakai macam ni dah. Tak pakai pillow block ni. Saya pakai pillow block yang jenis macam ni. Jenis macam ni. Dia akan masuk macam ni lah. Saya akan buat rumah dia dengan apa ni? Dengan angle ni je lah. Satu sini, sini kan. Satu buat lubang skru dia lah. Okey. Nanti depan ni akan duduk tayar lah. Inilah beberapa barang yang dah ada. Ini biasalah, ini ayah punya arm lama. Ayah ingat tak nak pakai arm ni. Pendek. Spring dah ada. Dia punya hammer inilah. Ini dia punya hammer. Ini dia punya anvil lah. Besi padu. Memang bukan besi kosong. Tapi besi dia punya hammer ni, anvil dia nanti, ayah akan masukkan besi 4x4. Lepas tu ayah akan kuncupkan tau. Dah jadi macam tu tau nanti. Dia akan nampak cantik lah. Dia jadi dua besar, kecil besar tu dia jadi besar macam roket tu. Okey. Itu sajalah ayah nak sampaikan. Tunggu besok. Bapa ayah bagi tahu balik besok ya. Kita buat besok. Okey, assalamualaikum, selamat petang. Wassalamualaikum. Bye bye.